Selamat datang ke Minecraft Survival episod 3. Okay, so mari kita tadi dulu. Mari kita mula guys perjalanan kita untuk mencari dungeon. Jalan. Let's go. Dah jom. Okay, kita akan cari gua normal kali. Gua bawah air tak okey. Tahu tak, tadi kita dah rekod tau. Lepas tu Mamat ni ajak mining dalam air, nge-lag, rekod hilang, kena ulang guys. Sorry. Apa tu? Tak cerita apa-apa, cerita aku pernah cerita pengalaman kan. Okay. Ya. Ya, area kalau kau nampak gue area sini, kau jangan percayalah. Sebab aku nak kali masuk. Jom. Yo. By the way guys, sekarang tengah hujan, so sorry kalau dengar suara hujan. Ya doh, hujan. Lecu nak mampus air dia. Tak, yang ni Ya, kosong. Dah bawah dia hujan lagi. Tak kosong. Kau dah explore. Explore lah. Sekejap, okay. Pergi aku teleport jap. Kalau kau ambil. Oh, ada coal. Kalau kau nak ambil lah. Kita tak. Asal kau dah ada banyak sangat kan. Tengok nak buka inventory pun dah nge-lag guys. Weh, mana coal aku? Oh, lag sangat lagi. Lag lah guys. Sabar. Okay guys, so kita dah masuk balik game. Okay, dah tak lag dah. Okay dah. Dah finally stabil pun. Tunggu bola mampus Dia dah masuk. Kau, nanti kau teleport je lah tau kat aku. Dia nak ambil kawal. So dah lah. Kita cari cave dulu. Hebat je. Okay, kalau aku saya 35. Sekejap, dia ambil balik. Okay, tak apa, tak jadi ambil call. Aku salah jalan tu. Aku pergi patah balik ke Penat. rumah. Baik. Marilah kita mencari cave. Ini dah game tu lag. Aku dah tak. Aku kata dah. Ni. Ni gua ke? Tak tahu. Ni lubang? Aku tadi terjatuh je. Okay, aku tak rasa ni gua. Dia. Okay, tak. Oh, naik balik atas. Jom. Macam ni Buang atas. pin. Blok ni. Pecahkan je lah blok tu. Boleh ke tanya macam mana? Pecahkan lah. Ikat kan? No. Okay. Okay, jom. Okay, jangan explore kawasan bunga ni aktif. Nanti lag dia teruk. Aku rasa tak pergi sini. Tak. Kita jalan jauh sikit. Jangan sikit-sikit nampak lubang pergi guru. Oh,
Oh, by the way, okay. Apa? Oh, apa benda? Jatuh. Jatuh. Apa benda, Cok? By the way, aku ada craft benda baru tu. Apa benda kau craft lagi? Malam lah aku buat kita tahu. Ni nak aku craft benda ni. Mana kau? Tak dapat lah. Apa? Nanti layan kau aku. Ish. Oh my god. Oh my god, my PC. Kau main kat phone. Kau Jangan nak PC apa? Kau main kat phone. saja cakap ni. Okay, so tak tahu ni nak main ni kat mana. Oh. Lepas tu pula aku lupa mana tempat aku main ni kat live. Okay, Akif. Jangan attempt kat aku. Kenapa? Sebab aku terjumpa cave air lagi. Jangan datang kat aku. Jangan, Cok. Dan aku tak nak masuk. Sebab aku ada tahu nanti kau teleport ke aku. I know like this. Masalahnya aku dah jauh dah ni, mana kau? Apa? Kau cari je cave ke? Aku cari cave aku. Aku harap boleh jumpa bos lah lawan. Semua itulah tak nampak pula bos hari ni. Naik lagi bukit 247. Oh. Oh. Akif? Ya? Oh tak. Aku ingat aku jumpa cave. Cantik kan tempat ni? Wow. Cave air lagi Jangan nampak tu. Sumpah aku tak faham kenapa lag sangat. Tak tahu mod ni aku. So aku main aku buat masuk mod out. Kalau kau main seorang kau lag tak mod ni? Kadang-kadang. So jadi monster player buat lag. Rasanya. Okay, kita Yes. betul. Free pokok. Jom. Cari balik toko free pokok. Yo, ada kuda hitam. Memang ada kan? Mati tak ada je. Yo, ada kuda kuning. What the hell? Tak kuda tak ada pun. Yo. Akif, aku nak bunuh kambing kan. Tiba-tiba kambing tu pecah dua. Memang lah. Itu Pada hitam jadi dua putih. fuck. Mampus je. Okay, kita jumpa lagi gua yang bagus. Kalau tak jumpa gua, apa tu? Jumpa village baru pun jadilah. Kenapa banyak sangat buah air dekat objek ni? Tak tahu.
Mungkin lah. Untuk episod 4 ataupun ni kita akan pergi Nether. Oh, lag aku. Harap pergi Nether lah untuk episod 4. Mak ai aku sampai 1000 ni pun tak jumpa lagi mat. Okey. Lag aku tak jumpa lagi. Tapi aku asyik jumpa bawah air punya cave je. Seperti dia. Lama-lama kemudian. Yo, ada lebah. Daskan. Ya, aku jumpa dah weh. Yeah. Tapi sabar. Macam aku tak faham ni macam mana kita nak turun. Besar sangat Lubang dia besar balai. Biar aku tengok. Jangan teleport. Dah lah kat sini area tak ada air. Kalau tak kena water bucket ambil air. Kita ada berapa persen je. Okey. Aku rasa kita boleh turun ni. Kenapa ada air kat situ? Kalau kita lelaki. Okey, aku mati. Memang tak boleh. Tak sampai gila. Tak sampai. Jangan buat. Kau tak ada air ni? Tak boleh. Macam mana nak buat ni? Aku tak ada apa-apa nak selamatkan aku. Dah ada zombie ni masih hidup kat matahari. Uish, anjing. Oh, aman tu aku. Dah sini turun. Sekejap. Tunggu. Kim aku nak ambil air. Oh, sini turun. Aku turun ikut situ. Turun sikit. Cakap bakal lava ni. Dah, hebatnya. Aku turun ikut situ dengan aku lompat tu mati. Memang mati lah kali. Cave ni bukan cave. Bukan Ya. Tengok. Tapi tak apa, not bad ada lava. Boleh buat nether. Okey, aku lupa. Takut bodoh kalau terkena tadi. Daripada kita cave, baik kita ni nak buat nether. Buat botol. Ya, kita perlu masuk cave cari diamond. Tu aku ni. Let lah. Kau ni macam tak biasa pula masuk. Apa tu? Masuk nether. Tak, aku tak tahu macam nak buat apa ni. Nether pakai bucket of lava. Lah. Aku pandai. Kalau kau pandai kau buat lah. By the way guys, banyak kita main kawan Minecraft. Kita orang bertiga je yang paling pandai. Ada seorang. Dia masa berdua. Ketiga. Siapa lagi seorang? Ni. Bisa. Baik Muhammad ada soalan jangan. Aku ambil lava asal aku letak kat atas kepala aku. Kau bayang lah. Walau weh. Oi, lag dia. Aduh lah aku. Turun lagi. Imran, aku lupa Imran. Buat apa tu? Obsidian letak lava dulu ke atau air dulu? Buat apa? Buat obsidian tu letak air dulu ke lava dulu? Air dulu. Air dulu Sini letak air dulu. Air dulu. Air dulu. Otak kau lah, ni jadi batu ada lah. Jadi tak? Air dulu jadi tak? Oh, lava dulu lah. Bodoh. Lava lu? Tak tahu. Ni aku buat. Entah main je lah letak apa kau nak. Tak tahu juga ni. Makis, aku jumpa mob spawner. Oh, bagus. Sabar. Tak ada. Kau buat je benda kau. Aku akan duduk tempat ni.
Masalah Incan Mampus tu tak respon. Masalah Incan aku nak buat bang. Lava pun dah hilang ni. Yeah. Weh, bro. Mana? Tak payah main dalam. Weh, ada bucket dalam ni. Mana ni? Tak, kau. Oh, Alah, baki kosong ni. ada. Bucket pada tulang. Tulang kita tak perlu dah. Nentap siap. Nentap. Betul lah nentap. Mana nentap aku? Kau pergi buang kat sana. Ni aku baru jumpa lava tadi. Mana? Sini ada lava. Kan ada belah satu bawah tu water bucket kan. Ni lava. Banyak tak lava dia? Ni lava dia. Ada tapi kau kena ambil pakai water bucket. Aku tak rasa kita boleh buat botol dengan macam ni. Tak boleh ni. Dah. Woi, apa benda tu? Okey, Setan. benda tu. Dia kalau kau dekat nanti dia masuk tanah tu. Tu susah. Ya, jom. Oi, Rul. Turun lah pengecut. Nampak yang jom. Takut dia. Wah, diamond tak ada lah. Tu bukan diamond. Oh, by the way, ni yang benda aku nak tunjuk kau tadi ni. Aku buat benda ni. Windhorn. Tengok ni. Tengok. Kau diri je. Benda tu. Ni. Perfect example. Kau nampak anak anjing ni. Nampak. Sekarang aku akan tolak kau ke sana. Wah. Nyawa aku bodoh. Kau bahas sakit. Nyawa aku dah tadi memang sekarat pun. Tunggu dulu. No way. What? I know. Is this? Oh, air. Seram aku ingat telinga warden tadi. Mana? Tak, air turun gelap macam tengok macam telinga warden tau. Mana air? Tu. Oh, nampak. Air. Mana pergi? Aku pergi lawan mamat kat luar tu. Jalan keluar mana? Nak keluar tu. Jalan keluar. Kau masuk tadi. Aku kan teleport. Oh. Dia juga Tu banyak dah ayam kat sini. Betul lah setan ni. Oh, by the way ni spawn apa tadi? Okey. What? Oh, terkejut aku. Aku nak buat benda tadi. Salah. Ambil batu-batu tu. Oh, inventory aku penuh. Otak kau lah. Tak guna anjing. Oh, yeah. Kau pergi jalan-jalan tu. Nak masak ayam aku tak? Macam mana aku jadi keluar kalau dari awal kau tak tahu dari mana. Nak pergi je lah mati kat lava. Masalahnya aku kan naik atas. Bukan ni nak baik rumah. Nanti kalau aku baik rumah. Faham. Sekejap. Nanti aku teleport kat kau tak ada guna juga. Bukan teleport ke atas. Oh tak, masa kau nak keluar cave ni lah. Aku memang nak naik atas cave tu. Nak naik atas cave. Sekejap. Cuma tak ada tu benda. Masak tak punya ni. Soalnya apa benda tu? Nampak lama ni. Benda biru tadi kot. Oh nice lava. Tapi tak banyak. Tak nak. Aku harap satu benda dapat tempat lava banyak. Dah. Okey. Yo, bapak lagnya. Lag aku tahap dia 4,000 tu tak. The hell? Imran. Misal lah aku. Tak ambil bucket tadi. Banyak bodoh lava kat sini. Okey,
finish aku. Ambil lagi lava. Apa jadi kat bucket kau? Tu aku tanya. Tak, bucket yang kat chest tadi. Ni siapa tak? Bucket kat chest. Chest apa? Chest apa tu yang ada apa tu spawner. Yo lagi. Apa lag dia kan? Weh, yang dinding berapa weh? Blok dia. Ha? Yang dinding tu berapa blok dia? 3 ke? Dinding apa? Dinding portal dia 3 ke 4? Dinding botol leather. Obsidian lah. Ya, obsidian. Obsidian kalau kau nak buat botol ni kan, kau perlu 10 atau 12. Artinya tak Yang banyak. Nak buat yang versi kecil tu berapa blok yang dinding dia tu? Version kecil dia. Sekejap, apa maksud kau? Tak, sini lah aku datang sini biar aku faham. Sekejap, aku tengah masak ayam aku. Dan lama. Bodohnya aku. So kat sini member aku tak boleh teruskan sebab dia kena menjaga. So aku main seorang lah. Okay guys, so member saya keluar. Tak lepas dia keluar tu jumpa diamond siap. Gila lah dapat diamond tu. Yeah, diamond first kita. Yeah. Aduh. Dia keluar pula. Kata nak bagi tahu tadi dapat diamond. Tapi dah satu je. Aku korek dulu enggak sip. Mana tahu ada diamond lagi. Tak ada. Gila lah rezeki. So kita akan teruskan buat botol nether tanpa member. Kena ada 4 lah dinding dia tu. Pakai jalan ni frame aku dah tak ada. Apa tu, aku tak ada torch dah. Anjing. Holy shit, my man.
Aku nak jalan ke atas, bos. Spider itu pirah. Artinya kalau ada spider ni ada main shark. Main shark pula apa? Main apa dah? Soalan aku, tapi kat mana? Wish, terkejut aku. Bocil. Kata aku. Skru yang bawah biru ni. Ui, mak ai lompat bu. Nyawa aku. Tak ada peluang tu. Jom makan di bawah. Aduh. Jangan. Aku fikir boleh tu. Episode 3 macam bosan sikit tu. Okay, mana paket kita? Okay, sudah. Astaghfirullahaladzim. So, ya guys, sampai sini dah video kita pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Yahoo. Sabar guys. Malam.